Assalamualaikum, selamat petang. Jadi kali ni kita nak ganti cover bahagian engine cover, atau kita panggil belly pan cover. Dan yang ni yang standard original lah. Kita akan gantikan dengan yang jenis lebih lebar dan panjang sikit, supaya dia dapat melindungi bahagian depan enjin dan bawah enjin lah. Okay, jadi sebelum tu kita akan cabut dulu yang standard punya. Jadi untuk cabut ada 4 nut yang kita perlu cabut, 1, 2 dan sebelah kanan tu 1 lagi 2. Jadi seluruhnya ada 4. Jadi kita perlu ada Allen key saiz 5mm lah. Okay. Siap sebelah kiri, ini kita akan cabut sebelah kanan pula. Ok, jadi dah siap. Ni mudah je lah nak cabut. Kita cabut 4 nut dan selesai. Jadi kita boleh bandingkan lah. Yang ni adalah belly pan yang aftermarket. Yang ni yang standard daripada kilang. Tok, beza dia. Yang ni lebih besar dan lebar. Dan satu lagi, kalau kita nak beli belly pan ni, pastikan dia siap lubang untuk buka tangki minyak enjin lah. Sebab kalau tak ada lubang ni nanti kerja jadi susah lah. Sebab kita terpaksa buka cover enjin ni, baru boleh kita buang minyak enjin yang lama. Okay. Dan satu lagi, dia punya ketebalan pun lebih tebal lah. Okay, tengok. Yang ni yang aftermarket, dan ni yang standard kilang. Ok, kalau tengok yang kilang ni dengan yang aftermarket, yang ni lebih tebal lah, dia punya bersih. Jadi perlindungan tu lebih lah. Ok, jadi kita akan ganti. Jom kita pasang. Jadi setelah kita buka bash plate ataupun skid plate tadi, ataupun cover engine lah, jadi kita perlu cabut juga support plate yang standard lah. Ni kita panggil support plate. Yang ni 1 dan yang ni 2. Dan kita akan gantikan dengan support plate yang didatangkan dengan base plate yang kita baru beli lah. Jadi untuk buka nut ni, kita perlu gunakan nut saiz 10mm lah. Untuk buka nut ni, di sebelah kanan motor kita terpaksa clamp dengan pelayar. Okay, pegang. Dan sebelah sini kita pulas dia. Kalau tak, dia tak dapat nak buka. Ok, siap. Ini dia punya besi tu lah. Ok, seterusnya kita akan cabut bahagian bawah ni. Bawah ni senang, kita tak perlu pegang lah, sekadar cabut je. Ok, dan cabut dia tolak ke atas. Ok, dah tanggal. Ok, jadi saya akan ceritakan untuk bash plate ataupun skid plate yang kita baru beli ni. Dia didatangkan dengan 3 support plate yang berbeza, yang mana kita akan pasang di motor nanti. Ok, nanti saya akan terangkan. Dan dia datang dengan ada 5 nut yang berbeza, dan kita akan pasang juga nanti. Ok, nut dan skru lah. Ok, jom. Ok, baik, untuk support plate yang pertama, kita akan masukkan yang bentuk macam ni lah. Ok, ni dia akan bergantikan yang standard yang macam ni lah. Ok, jadi kita akan letak dia di lubang yang asal, iaitu kat sini. Ok, cuma ni nanti kita akan ambil nut dan washer daripada bolt yang asal lah. Ok, kita akan guna semula. Bezanya kita akan masukkan ke dalam bolt yang diberi bersama bash plate yang baru lah. Ok, jadi kita letak kat sini, masukkan. Ok, kita dah masukkan.
dan kita akan ketatkan. Semua nak ketatkan ni kita kena guna Allen key. Yang ni saiz 5mm lah. Support plate yang kedua adalah bentuk macam ni. Okey, bentuk yang ni bergantikan yang design macam ni lah, dia letak kat sini. Jadi kita akan gantikan dengan ni. Cara dia macam ni, kita letak. Okey, yang bahagian ni dekat bawah kita letak kat sini, dan kita ikat dia guna nut ni lah, yang dibagi sekali dengan base plate yang kita beli. Kemudian support plate yang ketiga adalah yang saiz macam ni. Okay, ni kira yang paling besar di antara ketiga support plate yang datang sekali. Okay, 1, 2, dan ketiga ni kita akan pasang kat bawah ni. Okay, kemudian kita akan buka dulu skru yang di sebelah kanan dulu, baru kita buka sebelah kiri lah. Okay, jadi yang ni akan ikat dekat sini. Jadi kita terpaksa cabut dulu dua nut ni lah. Kita akan gunakan pembuka nut saiz 8mm lah. Okay, kita cabut dua skru ni, letak sini dan kita pasang semula. Senang lah. Dan kita ketatkan lah. Kemudian jangan terlampau ketat sebab kita tak pasang lagi yang sebelah kiri. Okay, biar longgar macam ni, dan kita akan pergi pula tengok sebelah kiri. Okay, jom. Bahagian sebelah kiri kita akan pasang skru tu dekat sini satu, dan satu lagi kat sini lah. Jadi mandangkan kita pasang gear shift support ni, kita terpaksa cabut yang nut ni dulu lah. Okay, jadi kita dah longgarkan kita punya gear shift support ni. Okay, jadi untuk ikat plate pada motor kita akan guna skru yang asal daripada motor. Kalau perasan pada mula-mula tu ada 4 skru yang kita perlu cabut untuk membolehkan base plate yang original tu ditanggal. Okay, jadi kita akan gunakan semula untuk ikat satu bahagian depan, satu di bahagian belakang. Okay, mandangkan kat motor ni saya dah pasang gear shift support. Untuk bahagian belakang saya akan gunakan skru yang digunakan untuk gear shift support lah. Dia boleh masuk, tak ada masalah. Cuma untuk bahagian depan ni dia kita gunakan skru yang daripada base plate asal. Okay, kita ikat semula gear shift support. Siap, jadi kita akan ketatkan pula di sebelah kanan lah. Sekarang ni kita siap pasang ketiga-tiga support plate. Jadi kita akan mulakan proses memasang base plate yang baru lah. Okay, jadi untuk pasang ni kita akan mula pasang di bahagian bawah ni dulu. Okay, iaitu yang skru ni dulu lah. Kita tengok. Okay, sebab apa saya mulakan dari bahagian bawah ni, sebabkan bawah ni dan satu lagi bawah ni, ini adalah kedudukan yang fix lah, dia tak gerak. Banding yang atas ni nanti kita kena adjust balik. Okay, jadi kita akan ketatkan dulu bahagian bawah ni dengan bahagian sini dulu. Okay, jom. Okay, jadi kita pasang yang bahagian bawah ni dulu. Kita akan gunakan skru ni lah. Okay, siap. Jadi kita akan pasang bahagian bawah ni pula. Kita akan gunakan skru yang asal daripada motor. Okay, kalau lakukan skru ni, dia untuk penyambungan plate yang ni, jadi kita akan ambil dan kita guna semula lah. Jadi bila dapatnya base plate yang kita beli ni, jangan risau kalau tengok memang skru tak cukup. Skru ni saiz 10mm lah. Jadi kita akan letak washer ni tak didatangkan sekali, jadi kita kena sediakan
sendiri ya. Okey, kemudian baru kita ketatkan. Siap. Dan yang seterusnya kita akan pasang di bahagian atas ni pula. Okey, jadi yang terakhir kita akan ketat semula support plate yang atas kali ya, sebab tadi dia tak ketat. Cuma untuk ketat ni di sebelah kanan motor kita kena pegang lah. Jadi siap pemasangan bash plate ataupun skid plate yang baru untuk Suzuki Wisdom 250 SX lah. Okay, kalau tengok dia cover bahagian yang lebih luas lah, daripada atas ni sampai ujung betul dekat bawah cermin untuk kita lihat minyak enjin. Okay, dan dia punya besi pun besi yang tebal lah dan kuat. Okay, jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi.